Hai semua, Assalamualaikum. Welcome to my cooking channel. Untuk Ramadan Day 17, saya akan kongsikan satu resipi minuman iaitu air nanas dengan biji chia. Pertama sekali, siapkan sebiji nanas. Saya pakai nanas moris yang telah hampir masak. Saya akan potong berbentuk cube ataupun dadu. Jangan potong terlalu kecil sebab kita tak nak nanti nanas tu cepat hancur sewaktu kita rebus. Untuk membuat air nanas ni, bahagian empulunya tak perlu buang, kita boleh rebus saja sekali. Okey, jadi hasilnya macam ni, dan kemudian kita akan masukkan nanas yang telah dipotong ke dalam periuk dan tambahkan 2 liter air. Untuk rasa yang lebih sedap dan sedikit berempah, boleh tambahkan daun pandan dan juga kulit kayu manis. Tambahkan gula pasir secukupnya dan kita akan didihkan air nanas tadi sehingga menggelegak seperti ini. Setelah mendidih, kita boleh kecilkan sedikit api dan tambah beberapa titis pewarna oranye kalau anda suka. Kalau tak nak letak pewarna pun boleh sebab dia tak menjejaskan rasa. Kemudian kita akan renih lagi 20 ke 30 minit sehingga nanas ini empuk. Okey, kalau nak tahu nanas dah empuk ke tak, cucuk dengan garpu. Kalau dah mudah dicucuk, bermakna telah empuk. Kemudian kita akan sejukkan air nanas sepenuhnya. Sekarang kita akan sediakan biji chia. Dalam mangkuk yang tahan panas, masukkan 3 sudu besar biji chia dan kita akan rendam dengan air panas sehingga teksturnya menjadi seperti gel. Kita kacau supaya biji chia mengembang dengan sekata. Untuk menghidang, masukkan ais dalam gelas secukupnya. Letak ais banyak sikit pun tak apa sebab air nanas tu dia agak manis sebab dah pekat setelah kita rebus. Letakkanlah isi nanas tu dengan banyak sebab yang ni kita nak minum sendiri kan. Kemudian bolehlah sudukan biji chia yang telah mengembang. Tekstur dia jadi macam gel. Kemudian kita kacau sebati dan siaplah untuk dinikmati. Akhir kata, selamat mencuba. Semoga anda berpuas hati dengan resipi kali ini. Thanks for watching. See you again. Assalamualaikum.